Setinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to Nazla. This is Sumanda Ipan. Ipan, sini. Yes. Come here. Yes, Nazla. Wah, sekarang kita dekat mana pula Ipan? Yes, sekarang kita berada dekat tempat yang orang bilang spend time lah, tempat bukan dating, bukan dating, tempat spend time. Irfan akan hiburkan Nazla dengan apa yang ada dekat sini. Hopefully tak sabar sebelum Nazla balik ke Kedah. And hopefully masa Nazla balik tu, Nazla bolehlah ingat memoris kita dekat sini apa semua. Betul. Sampai Irfan perasan Nazla ada rekod-rekod guna telefon Nazla apa semua. Nazla nak capture moment. Rekod-rekod Ipan apa segala. Okay. So jadi Irfan mau Nazla ingat tempat ni, bukan sekadar Nazla ingat tempat ni saja. Ipan, kalau Ipan nak tahu kan, pick up line. Tak, bukan pick up line. Okay. Kalau Ipan nak tahu kan, sebenarnya kat sini salah satu tempat yang Nazla teringin nak datang waktu kecil-kecil dulu, ICT. Serius tak? Kan ni Nazla dah besar, 19. Ipan bawa Nazla. Tak sangka Ipan orang yang akan bawa Nazla ke sini. Tak sangka Nazla akan main dengan family ke. Dia tengok Ipan guys. So okay lah, nanti Nazla boleh bawa family Nazla lah. Betul. Sebab sekarang Nazla dengan someone yang special datang sini kan. So guys, tanpa membuang masa, Irfan mau bawa Nazla. Let's go. Pergi Switzerland. Kita sabar. Kita pergi Switzerland dulu. Okay, jom. Okay, jom. Let's go. Let's go. Sejuk lah Ipan. Sejuk gila guys. Glove tak pakai tau. Wah, bestnya. Sejuknya kat sini. Najla belum pernah pergi tempat sejuk kan. Sekarang ni kita praktis dulu, kita pergi tempat macam ni. Honeymoon nanti. Bukan. Ya, honeymoon kita nanti. Best kan? Best lah. Nazla nak naik tu tak? Iban tolak. Naik apa? Boleh? Ya. Cukup kuat ke nak tolak Nazla? Cukup Nazla. Nazla nampak je kecil sini tau, tapi berat tau. It's okay. Seberat macam mana pun Nazla, Iban boleh buat apa-apa untuk Nazla. Okay. Okay guys, Ipan tolak Nazla. Ini laju. Nazla lagi Ipan, slow lah. Bestnya guys. Aku takkan lelah menunggu hingga waktu ajal menjemputku. Takkan pernah ada sesalku untuk menunggumu. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati. Aku akan tetap menunggumu. Ingin ku dapat bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku pada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktu, sisa hidup. Wah, Ipan saji lah. Wow. Ganas saji ni. Bila kita nak gerak ni Ipan? Bila kita nak gerak ni? Iban tengah menikmati salji. Tadi tengah berlawan dengan salji ni. Ipan mau pergi Switzerland nanti. Honeymoon. Yeay. Honeymoon. Yeah. Ni bukan
slide di tangga. Sabar, Ipan dulu slide baru Nazlah. Ipan tak bergerak pun. Najlah sangkut. Najlah sangkut. Ipan sangkut. Okay, Nazlah. Najlah. Tak bergerak pun. Dia tak bergerak. Apa? Ipan tak bergerak. Sebab Najlah berat. Tak mau lama ni. Merajuk. Ha. Yalah, Lain, merajuk. lain. Tadi Nazlah buat macam ada kereta-kereta tu. Macam best juga. Oh, dekat depan tadi tu. Ha. Jom. Nazlah nak test kelajuan Ipan. Najlah silap besar kalau Najlah nak tes kelajuan Ipan. Okey, jom kita tengok. Najlah Ha? tidak kenal siapa Irfan. Dah kenal lah. Tak cukup kenal lagi Kalau Najlah betul kenal Ipan, Ipan siapa? Ipan cerita hati Nazlah. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Kalau main snow, awas Najlah. Ipan ni hebat. Ipan, sumpah jangan Ipan. Nazlah ni seorang perempuan yang lemah. Ipan kejap Ipan tak mau Ipan. Oh. Oh, sejuk. Ha kan? Ada muka dia karma. Ini bukan karma. Karma lah tu. Ini bukan karma. Kenapa? Jadikan guys. Jadikan lah. Damn, Najlah try saya. Saya try kau-kau kali ni guys. Relax je. Apa? Buat Ipan teringat Najlah sampai bila-bila apa semua. Betul. Susah Najlah. Sejuk, Memang Ipan. tidak akan dapat untuk... Memang sakit betul ni, sakit betul. Sakit betul. Jatuh kan tadi? Jatuh kan tadi? Bukan. Habis tu? Rasa macam kata-kata kat sini. Main katal. Ha. Mari depan cek. Saya. Suka dia tu. Ipan tamak lah. Tapi nak ribu pun tak hati lagi tau. Maaf lah bang. Dia memang tak ada lesen. dalam hidupku. Ada kalanya ku rasa curiga, adakah kau di sana tidak mendustakan cinta kita? Ada kalanya ku sunyi kau tiada, seperti ku hilang arahnya. Dia suka je laju Fan. Laju Fan. Wow. Comel kan? Macam mana perasaan Najlah setelah kita pergi Switzerland, setelah kita pergi Ya mana Allah, lagi tadi? yang Switzerland tu sejuk betul guys. Sejuk gila, tak relax punya. Huish, Lepas tu yang tadi kita main dekat warna-warni tadi tu pun best gila. best gila. Najlah mau Ya, beli Najlah ke? suka betul benda kelajuan-kelajuan. Najlah mau beli kan ni? Tak nak lah. Tak Ibu nak. memang betul-betul nak bagi Najlah nampak jadi budak Yes, Tak nak. Najlah kena nampak budak-budak. Tak nak. Ni jauh-jauh kenapa? Ha? Kenapa jauh-jauh? Lepas tu Kalau Ipan off camera sentiasa dekat-dekat. Ni kalau bila gini jauh-jauh. Ipan, tolonglah. Ipan dah expose banyak dekat netizen tau. Jangan sorry. expose. Okay. Oh, boleh jalan, boleh jalan. Ipan bawa Najlah masuk hutan rimba mana ni? Ini bukan hutan Sebelah rimba. Ini Ipan bawa masuk tempat lain ni. Wow. Wow. Ni macam best je. Najlah Yeah. suka benda-benda yang ni. Macam fun fair, Najlah suka. Damn, Harry Potter. Wow. Ipan suka Harry Potter ke? Tak, Ipan suka Najlah. Ipan ni, jangan tak profesional, tak profesional. Profesional lah. Ha. Najlah tercari-cari tempat Ipan nak bawa ni, tak jumpa-jumpa lagi. Ipan pun tengah cari ni. Tolong jangan tekan-tekan Najlah Tengah memang kena tekan Ipan. Jangan. Ya, tahu Najlah mau pergi shopping dengan Azan apa semua, tapi sabar. Mana ada Najlah nak lagi spend time dengan Ipan lah. Ya. 2 hours later. Jauh juga tempat kita pergi ni Najlah. Jawapan. Allah, ni Ipan pun penat so ni. Apa yang ku rasa setelah datangnya waktu. Kau dan aku, ia memandang manja
Peluk. Hai. Nih, tangan dia. Ipan dah takut, sumpah dah takut. Tak. Dia nak salam tu. Hai. Hello. Hai. Ya. Dekat sikit. Takut? Dekat sikit. Oh, biasa je. Dekat sikit, dekat lagi. Pegang. Ipan. Bongok lah. Wah, cantiknya guys, tenang gila. Tenang tak? Tenang. Tuan pun rasa tenang. Berasa tenang. Ya, sebab dengan Najla. Wah, macam dekat air terjun. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. Saloma. Iya, Kanda. Kanda? Karena mungkin Sorry. Iya, Ipan. Okey. Dah bukan ke Kanda. Zaman dulu kan panggil Kanda. Okey. Dinda. Okey. Aduh, Ipan dah jealous tu. Ipan dah jealous dah. Mana dah? Okey. Oh, wahai adindaku. Ya, ke Kandaku. Kau sedang membuat apa, wahai adindaku? Aku sedang menebak roti canai ke Kanda. Alah, bongoknya kau. Ipan jangan laju sangat lah. Ha? Nanti tak ada ringan lah Ipan. Sorry, Najla. Jadi suara je tak profesional kat sini. Okey, tak apa. Ipan kena profesional, Najla tak apa. Sebab Najla nak habis dua. Habis Najla tu? tak profesional tak apa. Habis tu? Ha? Nak tinggal Ipan lah. Ipan ada. Ipan sentiasa di sini. bersamamu hatiku dalam pelukanmu. Lapar tak? Lapar? Najla tak lapar Ipan lapar. Lapar jugalah. Najla lapar kasih sayang Ipan. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang Umi ingat Siapa saya tak gatal gatal ke? siapa ni sebenarnya? Umi ingat saya tak Sah? gatal ke? Ni baru ke sikit tau guys. Tak apa, Ipan suka juga. Lupa Ipan pun gatal juga. Lupa. Dia suka. Ipan tak gatal lah. Oh, gatal garuk lah Ipan. Garuk. Keren pipi viewer tengok konten kita kali ni. Dah, bukan masalahnya pipi viewer ya. Ha. Krem juga pipi Apit ni edit ni. Ya ke? Mesti digeram tu. Ipan boleh bagi tahu ini akan Najla ingat sampai bila-bila, insyaAllah. InsyaAllah. Hopefully. Najla akan ingat forever. Forever Yes. and ever. Yes. Like you remember what? Like I remember you. Bagi Najla ni tak cukup tinggi lagi. Jadi? Najla kena tinggi lagi. Betul lah. Najla dah takut tinggi. Tak. Najla tak takut. Ipan pun sebenarnya Ipan dah takut tinggi. Ipan takut satu benda ya. Bohong lah Ipan takut tinggi. Tak, Ipan tak takut tinggi Najla. Kalau Najla mau Okey, tahu. kalau Ipan tak takut tinggi, Ipan masih takut kehilangan Najla. rindu di hati, gelisah tak menentu. Betul tak betul? Dia curi pick-up line saya. Awesome. Mesti dah boleh tangkap lah.
Nazla nak ucap terima kasih ke Ipan sebab dah bawa dekat tempat Nazla nak pergi daripada kecil. Dah termabur dah, Ipan dah tolong bawakan. Terima kasih Ipan. Sama-sama. Thank you. Tapi Irfan minta maaf jugalah dekat Najla sebab Irfan dah dapat bawa Najla tempat yang menarik ke No. Yang macam ni pun Nazla dah cukup bersyukur dah. Bukan selalu kita nak merasa kalau tempat-tempat macam ni. Okay, Irfan jawab terus terang lah. Bukan Irfan tak nak bawa ronda KL ke apa semua. Irfan bawa, cuma Irfan bawa at least dia beraktiviti. Betul. At least ada benda kita buat kan. At least this one salah satu dia. Fun gila guys. Saya suka Tapi aktiviti. Irfan fokus tu lebihkan hiburkan Najla. Thank you Ipan. Najla tak nak balas jasa Ipan macam mana? Janganlah. Irfan dah perlu pun balasan daripada Najla sebab tugas Irfan untuk menghiburkan Najla. Jadi guys, betul lah kamu enjoy ke this content. Hope anda enjoy lah Basah tualak saya. Ya, basah weh. Ayat mercik. Sini Ipan mercik. Mercik. Ya, mercik kena muka. Mercik kat muka. Ayat apa? Ayat lot. Ayat lot. Ayat le. Ayat lot. Saya kena belajar bahasa Kedah sekarang ni. Hey, Najla tahu ke apa nama panjang untuk Kedah? Nama panjang untuk Kedah? Nama panjang apa? Negeri Kedah ke apa? Negeri Kedah. Nama panjang Kedah tu. Apa maksud Kedah tu? Kedah lah. Salah. Betul apa dia? Nama panjang Kedah adalah Kedalam Hati Awak. So, Najla enjoy ke? Enjoy sangat-sangat. Ya. Najla tak tahu nak cakap macam mana. Ya, sikit lagi tu keluar dari kamera. Sorry guys, sorry. Tapi best lah guys. Serius, Najla tak tahu nak cakap enjoy macam mana, tapi Najla memang enjoy. Tak tahu nak katakan apa, tak tahu nak explain macam mana. Kita tak katakan dia katakan kita tak kata. Apa kacau betul ni? Tak faham kan? Faham je, cuma kesian dorang ni. Dorang tengok kekacipan Najla yang tidak masuk akal saat dekat sini. Sorry lah guys, saya terminum energy drink tadi. Ipan lah. Bersaksi kan. Ya, cantik lampu malam. Apa ni orang panggil ni? Farewell. Farewell tu kau lagi kejap lagi. Yang ni tiba-tiba lupa lah. Sebab dalam ingatan Najla ada Ipan seorang je. Jadi tak? So guys, itu je lah konten kami pada kali ini. InsyaAllah lah. InsyaAllah kalau akan ada lagi, maybe. InsyaAllah kalau tidak halangan, kami akan bagi lagi ekstra kenangan. Yes. Memori kami bersama apa semua. It's all from us. Yes. Thank you so much Thank you so much. Jangan lupa share, komen, like and subscribe guys. Betul, okay? guys. Betul. Jaga diri, jaga kesihatan. Yang paling penting jaga family. Saya adalah Daniel. Saya Najla. Dan kami adalah Daniela. Bye-bye guys. Muah. Wih. Sama. Jadi apa yang kuat? Buat cinta Najla kepada Ipan. Ajay. Saya Abang Ipan, bukan Abang Kekanda. Maaf lah Abang Ipan. Ya. Abang Ipan sedang buat apa di sini? Abang Ipan jangan bagi tahu ya Abang Ipan Sedang apa? Abang Ipan sedang mengintai Adi Najla. Abang Ipan jom Adi Najla. Gerak. Dekat sikit. Jauh betul tu. Okay. Kan dekat ni. Dah, dekat. Tampuk tepi kamera bos. Keluar kamera terus.